Sebelum korang nak tolak Tok Min di Negeri Sembilan ni, cuba korang fikir sekejap. Tok Min di bawah Pakatan Harapan sedang menjadikan Negeri Sembilan ni sebagai negeri perindustrian tau. Daripada kajian aku, antara projek-projek yang orang Negeri Sembilan kena tahu ialah pusat data mega Google yang bernilai 1 bilion ringgit. Bayangkan peluang pekerjaan yang orang Nogori boleh dapat daripada projek ni bila siap nanti. Kemudian, korang tahu tak, Perbadanan Aset Kereta Api dengan Sunway Group akan bangunkan projek bersepadu melibatkan kediaman, hotel, pejabat dan sebagainya lah di Seremban. Bayangkan macam mana lepas ni Seremban dengan rancaknya, dengan pelbagai kegiatan ekonomi, peluang pekerjaan dan sebagainya. Itu belum lagi ditambah dengan projek MVV City yang bernilai 15 bilion ringgit tu. Sampaikan jalan baru yang bernilai 255 juta ringgit akan dibina sekaligus menghubungkan Nilai, Labu dan Anstek. Korang tahu tak pasal benda ni? Tu, projek jejambat Jalan Lama Labu pun bakal dibina untuk menghubungkan Ainsdale dengan Gateway. Projek bernilai 500 juta ringgit ni bakal menoktahkan kesesakan di Jalan Sungai Ujong. Terima kasih jugalah pada Ahli Parlimen Rasah YB Cha Ki Ching yang berusaha keras untuk mendapatkan projek ni. Ini antaranya tau projek-projek yang aku sebutkan ni. Ada banyak lagi. Jadi sebelum korang nak tolak Tok Min dekat Negeri Sembilan ni, fikirlah elok-elok.